Ramai petikai 1000 tahun lagi gagal ke pentas AJL 40. Ini alasan ketua juri pilihan 10 lagu terbaik. Kegagalan lagu 1000 tahun lagi nyanyian Imran Ajumain melangkah ke pentas akhir anugerah juara lagu ke-40 menjadi bualan hangat netizen di media sosial. Menjawab mengenai perkara itu, Ketua Juri Separuh Akhir AJL 40, Datuk Aziz menjelaskan setiap lagu yang dipersembahkan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh barisan juri. Menurut Aziz, dia optimis dengan keputusan itu dan menganggap lagu-lagu yang tidak berjaya belum berada dalam 10 lagi terbaik dan tiada rezeki untuk tahun ini. Ini bukan daripada saya sahaja, kita nilai daripada kriteria asas iaitu lagu, melodi lirik, produksi nyanyian. Saya rasa bukan rezeki dia sahaja untuk ke final, katanya kepada M-Star. Aziz berkongsi perkara itu ketika ditemui sejurus tamat pusingan semifinal 40 juara lagu yang diadakan di Shah Alam, Selangor pada Sabtu. Mengulas mengenai kualiti 10 buah lagu yang berjaya meloloskan diri, Aziz memberitahu pihaknya mengutamakan keaslian sesuatu karya yang mampu menyentuh perasaan juri. Seperti yang saya katakan, kita mencari keaslian. Melodi perlulah sesuatu yang boleh dirasai oleh barisan juri. Kadang-kadang melodi itu sangat ringkas tetapi sangat berkesan. Kadang-kadang kalau terlalu abstrak pun sukar untuk kita rasa. Jadi 10 lagu inilah yang kami rasakan terbaik antara yang terbaik, ujarnya. Dalam pada itu, Aziz turut menegaskan bahawa populariti sesebuah lagu di media sosial tidak memberikan sebarang kelebihan untuk terpilih ke pentas akhir. Bagi barisan juri, matlamat utama AJL 40 adalah untuk mengangkat karya yang berkualiti tinggi dan mampu bertahan dalam tempoh masa yang lama. Kita tidak memilih lagu ke peringkat akhir hanya kerana ia viral. Tidak, kami pilih kerana lagu itu sangat menonjol dan segar. Kita mahukan juara lagu yang diingat 20 tahun akan datang. Viral selalunya sekejap sahaja. Kami mahu lagu yang evergreen dan diingati seperti lagu-lagu tahun 80-an yang kita masih ingat sampai sekarang, tambahnya. Untuk rekod 10 lagu yang berjaya ke pentas AJL 40, untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.